Assalamualaikum cik. Waalaikumsalam. Saya Iman dari Majlis Pembandaran. Okey. Sini parking okey. You cik tak boleh parking sini. Kenapa parking sini? Makcik saya dah lambat lah cik. Saya ada meeting kat dalam. Tak kisahlah awak lambat ke tak lambat ke. Tapi ni okey you punya parking, tak boleh parking sini. Lah tolonglah cik. Tolonglah. Saya dah lambat dah ni. Saya tak boleh tolonglah buat macam ni. Kalau macam tu kita settle cara lain boleh? Macam mana? Memberi atau menerima rasuah adalah satu jenayah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia secara rasmi telah ditubuhkan pada 1 Januari 2009 berikutan penguatkuasaan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 bagi menggantikan badan yang terdahulu iaitu Badan Pencegahan Rasuah yang lebih dikenali dengan BPR. Namun, tahukah anda, Unit Anti Rasuah Malaysia telah ditubuhkan sejak pada tahun 1961. Pada tahun 1961, Unit Pencegahan Rasuah Malaysia telah ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk menangani isu-isu rasuah yang semakin membimbangkan negara. Seterusnya pada tahun 1967, UPR kemudian dinaik taraf menjadi Badan Pencegahan Rasuah atau lebih dikenali dengan UPR dengan bidang kuasa yang lebih luas untuk menjalani siasatan mereka. Dan yang terakhir pada tahun 2009, UPR telah diserutuk semula menjadi SPRM iaitu Suruhanjaya yang bebas yang dipertanggungjawabkan terus kepada Parlimen. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau lebih dikenali sebagai SPRM merupakan badan khas yang ditubuhkan untuk membanteras jenayah rasuah di Malaysia. SPRM berperanan penting untuk memastikan setiap individu menjalankan amanah dengan jujur serta mematuhi undang-undang negara. Selain menyiasat kes rasuah, SPRM juga menjalankan usaha pencegahan dan pendidikan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang bahaya rasuah. Hal ini penting bagi melahirkan masyarakat yang berintegriti dan negara yang lebih bersih daripada amalan rasuah. Antara fungsi utama SPRM ialah menerima aduan berkaitan rasuah daripada masyarakat. SPRM juga menjalankan siasatan terhadap kes-kes rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Selain itu, SPRM turut menjalankan kempen kesedaran bagi mendidik masyarakat tentang kepentingan integriti. Usaha ini juga penting bagi membentuk masyarakat yang amanah dan bebas rasuah. Rasuah memberi kesan buruk kepada masyarakat dan negara. Ia menyebabkan ekonomi merosot, hilangnya kepercayaan rakyat serta meruntuhkan integriti dalam masyarakat. Apa yang lebih membimbangkan adalah rasuah turut merosakkan generasi masa depan yang akan datang. Sekiranya anda mengetahui sebarang kegiatan rasuah, anda boleh melaporkan kepada pihak SPRM. Laporan boleh dibuat melalui web rasmi SPRM atau hadir ke pejabat SPRM yang berhampiran ataupun boleh dial talian hotline SPRM. Anda mempunyai hak untuk membuat laporan jenayah rasuah. Ingat, amanah adalah mahkota manusia dan rasuah adalah pencurinya. Rasuah musuh negara. Rasuah membinasakan bangsa. Apabila amanah dijual, maruah bangsa turut tergadai. Rasuah jenayah yang diam namun kesannya menghancurkan negara. Negara yang maju lahirnya daripada masyarakat yang berintegriti. Air mengalir di celah batu, rasuah subuh, negara pun layu. Benci rasuah, cinta integriti. Negara tidak hancur kerana kekurangan harta tetapi kerana hilangnya nilai integriti.